Makan guna tangan. Alamak. Siapa cakap? You take your plate. Alamak. Tegasnya dia menegur sampai kita yang tengok pun rasa takut. Ini Khadijah El-Zahra atau lebih mesra dipanggil Chess, anak kepada Datuk Seri Alif Shukri dan Datin Seri Syahidah. Kini berusia 16 tahun. Chess pernah berdepan dengan disleksia dan hanya mengetahuinya ketika berusia 6 tahun. Namun selepas mendapat bantuan dan melalui proses pembelajaran, Chess kini sudah boleh membaca dengan lancar seperti kanak-kanak lain. Menariknya, sejak kecil lagi, Chess memang terkenal sebagai seorang yang suka menasihati. Sebagai kakak, dia bukan jenis yang hanya memanjakan adik-adiknya. Kalau nampak sesuatu yang tak betul, Chess akan terus tegur. Walaupun suaranya kedengaran sangat tegas seperti ketika dia menegur adiknya, Yusuf, supaya belajar makan sendiri dan berdikari. Dari kisah Chess, kita boleh belajar bahawa ketegasan juga boleh menjadi satu bentuk kasih sayang, kerana mendidik bukan hanya tentang memanjakan, tetapi juga mengajar mereka untuk berdikari, berani dan bertanggungjawab.